Adakah berat cacing tanah di kebun anda memberi amaran tersembunyi tentang kesihatan tanah selepas 20 tahun penanaman? Kekal dengar jika anda berminat untuk memaksimumkan hasil ladang. Kami akan mendedahkan satu rahsia mengejutkan untuk memulihkan tanah yang padat di hujung episod ini. Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang lebih baik di Malaysia. Terima kasih. Hari ini mari kita bincangkan satu topik yang nampak kecil tapi impaknya sangat besar kepada operasi harian di ladang kita. Ya, betul. Topik di bawah tapak kaki kita saja sebenarnya. Tepat sekali. Kita akan teliti sebuah kajian baharu tahun 2026 yang membandingkan keadaan tanah di kebun kelapa sawit berumur 3 tahun dengan kebun yang sudah mencapai umur matang 20 tahun. Menarik itu. Kajian baharu ni dijalankan di Salang Tungir, Indonesia kan? Ya, di Salang Tungir. Tapi pendengar kita tak perlu risau. Walaupun lokasi kajian di negara jiran, bila kita perhatikan lanskap, corak cuaca dan profil pekebun di sana, keadaannya sangat serupa dengan realiti pekebun kecil di Malaysia. Maksudnya apa yang berlaku di sana memang cerminan tepat apa yang sedang berlaku di kebun-kebun tempatan kita yang berumur 20 tahun sekarang? Betul. Sangat relevan untuk kita aplikasikan penyelesaiannya di sini. Dan fokus utama kajian ini tertumpu kepada satu subjek yang kita selalu terlepas pandang, iaitu cacing tanah. Bila sebut cacing tanah ni, mungkin kita teringat kelas sains zaman sekolah dulu. Tapi untuk pengurusan ladang komersial, cacing ni ibarat pekerja percuma yang paling rajin di ladang. Pekerja yang tak pernah mentak cuti. Tak pernah cuti. Kajian ni melihat perbezaan biogesim atau berat fizikal cacing tanah tu sendiri dan macam mana ia bagi kesan langsung kepada tahap nutrien tanah bila umur pokok beralih dari fasa muda ke fasa penuaan. Peranan cacing tanah di ladang ni jauh lebih kompleks dari sekadar menggembur tanah. Mereka ni jurutera ekosistem. Macam mana tu? Cacing bertindak memakan sisa-sisa pelepah kering dan bahan organik lain. Kemudian najis yang mereka buang tu sangat kaya dengan mikrob dan nutrien yang sedia untuk diserap oleh akar pokok. Oh, jadi baja semula jadilah. Ya, dan selain tu, pergerakan mereka keluar masuk permukaan tanah tu mencipta ribuan terowong halus. Terowong inilah yang membenarkan akar pokok bernapas. Dan air hujan pun boleh meresap dengan baik kan? Tepat sekali. Bayangkan cacing ni sebagai jentera pembajak semula jadi bersaiz mikro. Kalau mereka tak ada, tanah perlahan-lahan hilang keliangan. Strukturnya runtuh dan akhirnya jadi bongkah yang padat. Bongkah padat ni memang pemandangan biasa di ladang-ladang kita di Malaysia. Terlalu biasa sebenarnya. Kita guna baja kimia, lepas tu sembur racun rumpai dari tahun ke tahun sebab nak kebun bersih tanpa semak. Ramai pekebun suka kebun nampak bersih macam karpet. Ya, tapi amalan biarkan tanah terdedah macam tu tanpa pengurusan bahan organik akan membunuh ekosistem mikro tadi. Betul. Dan bila biologi tanah ni mati, matlamat kita nak capai sasaran hasil tinggi dalam ukuran tan per hektar, pasti akan terjejas teruk. Pokok besar macam mana pun sangat bergantung pada akar rambut di bawah tanah. Keras tu untuk cari makanan. Jadi pekebun habiskan ribuan ringgit tabur baja ikut jadual tapi akar tak dapat nak serap. Ya, baja tu duduk saja di permukaan. Bila hujan turun lebat, baja terus dilarutkan ke dalam parit. Membazir macam tu saja. Nota ringkas. Beritahu kami dalam ruangan komen topik kelapa sawit apa yang anda mahu selepas ini supaya kami buat episod ikut keperluan anda. Sila langgan saluran YouTube kami jika anda belum langgan. Tekan suka dan tulis komen. Ini membantu saluran YouTube kami supaya kami terus menukar artikel saintifik kelapa sawit kepada bahasa yang mudah difahami dan senang dihadam. Okey, mari kita tengok angka-angka penting dari kajian tahun 2026 ni. Sila kongsikan dapatan tu. Pekaji ukur tahap biogesim cacing tanah yang wujud. Di kebun muda berumur 3 tahun, mereka catat biogesim berada pada tahap 25.13 gram per meter persegi. Okey, 25.13 gram. Tapi bila mereka uji tanah di kebun berumur 20 tahun, angka tu jatuh merosot kepada 20.91 gram per meter persegi. Bila sebut angka turun dari 25.13 gram ke 20.91 gram ni, mungkin ada pendengar rasa macam, alah, beza beberapa gram saja.
Dengar macam sikit kan? Ya, nampak sikit. Tapi cuba bayangkan dalam satu kotak bersaiz 1 tapak kaki persegi, tempat anda berdiri di ladang tu, pada asalnya ada segenggam penuh cacing yang aktif kerja. Selepas 20 tahun, genggaman tu makin mengecil. Pekerja percuma ni makin hilang. Kehilangan pekerja ni bagi impak yang besar pada profil nutrien tanah. Data nutrien dari kajian ni dedahkan satu ketidakseimbangan yang agak membimbangkan. Apa yang mereka jumpa dalam analisis tanah tu? Tahap nutrien fosforus atau P dalam tanah kekal sangat tinggi, tapi tahap nitrogen, iaitu N, kalium atau K dan karbon organik sangat rendah. Oh, N dan K sangat rendah. Ya, karbon organik atau biasa kita sebut C organik ni sebenarnya adalah sisa reput yang buat tanah nampak gelap dan bertindak macam span. Maksudnya kekurangan si organik ni lah punca tanah hilang kesuburan. Tepat. Perkara ni selalu disuarakan oleh rakan-rakan pekebun kita. Pokok nampak kuning, pelepah patah, padahal baja tabur ikut jadual. Sebab nutrien N dan K tu sangat kritikal untuk tumbesaran pelepah dan pembentukan tandan yang berat. Kalau dua elemen ni hilang, kerugiannya sangat besar untuk pengeluaran tan per hektar. Sekadar tambahan, ujian tanah untuk mengetahui tahap keasidan dan nutrien itu sangat penting dan begitu juga ujian daun bila sesuai supaya kita tidak membaja secara tekaan. Betul sangat tu. Tanpa ujian makmal ni, kita tak tahu sama ada nutrien tu memang dah habis, hilang atau sebenarnya terperangkap saja dalam tanah yang bermasalah. Berbalik pada kajian tadi, kenapa N dan K ni gagal disimpan dalam tanah kebun 20 tahun tu? Kajian ini kenal pasti satu cabaran besar di lokasi tersebut. Tanah di sana didominasi oleh tekstur pasir, menghampiri angka 70%. 70% pasir, memang tinggi tu. Tanah yang tinggi pasir ni, sifat fizikalnya kasar. Ia tak ada daya tarikan magnetik semula jadi macam tanah liat. Jadi, dia tak boleh pegang nutrien dan air. Lebih-lebih lagi bila tak ada bahan organik. Jadi si organik tadi tu berfungsi macam gam biologi lah ya? Ya, macam gam. Bila cacing berkurang, penguraian pelepah dan daun mati terhenti. Tahap si organik pun jatuh. Tanah berpasir tu terus hilang satu-satunya sistem yang boleh ikat baja. Dan fosforus atau P pula berbeza kan? Ya. P sifatnya mudah melekat pada batuan atau mineral tanah. Sebab tu, tahap P kekal tinggi dalam ujian makmal mereka. Tunggu sekejap. Bila kita bincang pasal 70% pasir ni, ia bawa kita pada satu lagi penemuan data yang agak pelik dari kajian tadi. Bahagian kandungan air kan? Ya, betul. Kajian tunjukkan kandungan air tanah di kebun 3 tahun adalah sekitar 8.21%. Tapi di kebun 20 tahun, ia melonjak naik mendadak sampai 31.65%. Nampak bertentangan dengan logik kan? Memang tak logik. Kalau 70% pasir, sepatutnya air hujan laju saja mengalir turun melepasi zon akar. Macam mana boleh bertakung teruk sampai 31.65% di kebun tua ni? Itulah penemuan paling kritikal dalam kajian ni. Secara logik, pasir memang bagi air lalu laju. Tapi kita kena ambil kira faktor masa, iaitu selama 20 tahun. Masa 20 tahun tu bawa perubahan fizikal pada tanah? Ya, 2 dekad ladang lalui penuaian. Laluan tayar kereta sorong yang berat, hentakan jentera, pukulan hujan lebat bertalu-talu. Dan cacing pula tak ada untuk gemburkan balik lapisan tu? Betul. Zarahan pasir halus tu mula tersusun rapat dan mengunci ruang udara. Proses ni kita panggil pembentukan lapisan keras atau hardpan. Jadi, bila hujan turun, air tak boleh tembus ke bawah? Air langgar lapisan keras ni dan terus menakung di zon akar atas. Angka 31.65% air tu bukan tanda tanah lembap yang sihat. Ia tanda tanah sedang lemas terendam. Menakutkan kalau kita pandang dari sudut biologi akar sawit. Akar rambut yang menyedut makanan tu terendam lama dalam air bertakung. Akar akan mula membusuk sebab tak ada pengudaraan. Dan bila akar gagal bernafas, mekanisme untuk pam N dan K naik ke pelepah akan lumpuh sepenuhnya kan? Analisis yang sangat tepat. Akar perlukan persekitaran yang ada oksigen untuk pernafasan. Tenaga dari pernafasan tu yang tarik baja masuk ke dalam pokok. Oh, faham. Bila air bertakung sampai 31.65%, keadaan jadi anaerobik, iaitu tanpa oksigen.
Itulah sebabnya hasil tan per hektar boleh merudum teruk walaupun pokok umur 20 tahun tu sepatutnya dikemuncak pengeluaran. Akar tak sihat memang tak mampu tanggung tandan berat. Kitaran ni dah jadi macam satu rantaian masalah yang saling berkait rapat. Rantaian yang bermula dari atas ke bawah. Ya, mula-mula guna racun berterusan dan biarkan tanah terdedah pada panas. Sisa organik kering, cacing mati atau lari. Bila cacing kurang, tanah padat jadi lapisan keras. Lapisan keras perangkap air, air lemaskan akar dan akar lemas tak boleh makan baja. Esok dikebun untuk putuskan rantaian masalah ni. Penyelesaiannya mesti fokus untuk hidupkan semula bahagian atas permukaan tanah. Arahan tindakan pertama, hentikan segera amalan semburan racun rumpai secara menyeluruh. Jangan bersihkan semua. Jangan. Mula susun pelepah tebang dengan kemas di lorong mati. Pada masa yang sama, kekalkan sikit rumpai lembut yang berakar pendek macam paku pakis. Ia tak akan bersaing hebat dengan sawit dan boleh jadi sungkupan hidup. Rumpai lembut dan pelepah ni akan jadi perisai lah kan? Ya, ia payungi tanah dari matahari terik, simpan kelembapan dan paling penting, ia sediakan bufet makanan untuk jemput pekerja percuma kita, cacing tanah tadi, kembali bekerja. Lama-kelamaan, bahan reput ni akan naikkan semula tahap si organik. Secara semula jadi, ia menghidupkan ekosistem mikro yang dah lama mati. Untuk arahan tindakan kedua pula, memandangkan tanah dah terlampau padat lepas 20 tahun, kita kena imbangi baja kimia dengan input organik secara agresif. Apa input organik yang paling sesuai untuk situasi Malaysia? Aplikasi tandan kosong kelapa sawit adalah antara kaedah terbaik. Boleh juga guna kompos buatan berkualiti, susun selang-seli di lorong pelepah atau di luar bulatan rumpai pokok. Tandan kosong ni akan bagi impak besar pada tanah yang didominasi 70% pasir tadi. Ia mina semula span semula jari tanah tu. Kapasiti pegangan air akan kembali ideal, air simpan untuk kemarau tapi tak menakung masa hujan lebat. Dan C organik yang tinggi dari perebutan tandan kosong tu akan jadi cangkuk kuat pegang baja N dan K kita yang mahal tu dari terus hanyut. Tingkat. Tapi pengurusan teknikal ni boleh jadi rumit sikit kalau kita tak jelas pasal tahap nutrien tanah dan tak tahu nak mula dari mana. Sebab itu penting ada bimbingan yang betul. Ya, kita dah bincang panjang pasal nak tafsir simptom tanah padat dan ujian makmal. Untuk mudahkan kerja pekebun kecil, boleh daftar di cropdrive.ai. Platform kecerdasan buatan atau AI ni memang direka khas untuk membimbing strategi pembajakan dan kesihatan tanah langkah demi langkah. Betul. Dan kalau anda ada soalan tentang aplikasi baja atau keadaan tanah ni, pembantu maya yang dikenali sebagai Palmira sentiasa sedia membantu menasihati pada bila-bila masa. Platform AI ni dibangunkan oleh pasukan antarabangsa yang fokus khusus untuk selesaikan masalah pekebun kecil di Malaysia. Sistem macam ni sangat unik di dunia. Kosnya juga jauh lebih rendah berbanding kalau anda nak upah perunding agronomi swasta datang ladang. Kami amat galakkan anda sertai ratusan pekebun kecil Malaysia yang dah guna CropDrive. Ia terbukti bantu naikkan pendapatan, turunkan kos baja yang terbazir dan sistem ni juga sangat membantu mentafsir keputusan laporan makmal tanah atau daun yang sering membingungkan tu. Sangat praktikal dan memudahkan kerja. Sebelum kita tamatkan perbualan ni, cuba fikirkan perkara ini. Jika berat dan ketiadaan cacing tanah boleh jadi penunjuk amaran awal kepada keruntuhan tanah kita tanpa kita sedari, haiwan, serangga kecil atau kulat jenis apakah lagi di luar sana yang mungkin sedang diam-diam memberi isyarat amaran tentang masa depan kemerosotan ladang kita yang masih belum kita kaji. Sesuatu yang patut kita perhatikan bila melangkah masuk ke ladang esok. Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.